bersikap penyayang, jujur. Macam saya kata tadi, suami adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Iya Ustazah. Cuma orang lelaki selalu ditanyakan soalan yang susah. Tadi pergi ceramah, ada tengok perempuan lah. Macam mana saya nak jawab soalan tu? Kebanyakan tempat memang ramai perempuan. Tak ada, semua lelaki. Terpaksa. Ni tengok ni pakai tudung ni. Pakai tudung tu semua lelaki tu. Dulu kan. Lagi satu perempuan tanya soalan susah apa. Abang betul ke sedang gemuk? Cuba cakap macam mana nak jawab soalan tu ya? Abang betul sedang gemuk? Tak adalah. Gemuk-gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Betul ke saya gemuk? Ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama lah tu, salah juga. Abang betul ke saya dah gemuk? Orang buta je cakap kau gemuk. Kurus lah ni. Ya ke bang? Ya. Dalam hati Allah aja yang tahu. Dulu kalau dia betul-betul tudung dekat depan cermin tu, kita boleh lagi kat sebelah tu kat rambut. Sekarang ni tuan, dulu masuk bilik air boleh masuk berdua. Sekarang keluar. Boleh masuk. Kalau paksa tak masuk, anak telefon berapa kecemasan. Tolong selamatkan mak ayah saya terperangkap dalam bilik air ni. Macam tu lah. Tak, kalau tak. Tapi sekarang toilet dah besar-besar, tak apa. Tak adalah sebenarnya tu. Kadang jangan tanya soalan yang susah. Abang ni tadi ada tak kau mungkin kau copong perempuan lain. Jangan. Soalan pun negatif. Tanya abang tadi kerja okey bang semua? Sempat siap kerja tak hari ni? Ada apa masalah ke? Okey semua. Mengasihlah tanya. Awak macam tu bila balik, abang saya tengok abang penat ni, abang nak minum kopi sejuk ke nak panas? Sejuk lah, hati tengah panas. Okey, macam tu.